Benda bahala kau tu. Bahala? Babi dia bergerak, bodoh! Kat situ ada schedule 3 fragment. Dia bergerak! Kat castle entrance ada schedule 3. Enemy Itu enemy. Otak dia! Okey, cantik FIGHT. Tombol api tu sakit sangat. Tu enemy. Alamak, aku lawan patung api tu beng nanti trauma. Skip je. Otak dia. Target kaki dia dampai jatuh. Tak apa lah. Babi! Okay, ni castle masuk dalam Sudah tentu skibidi bidi. Bidi kau bapak besarnya pagar. Blasphemous Blade dengan Zoe Hunter masih antara terkuat. Oh, kalau aku dengar macam tu lega lah. Bapak besarnya pagarnya. Ni tempat apa siut? Ya Allah. Pintu. Ya Allah, kenapa besar sangat Action benda tu? pack 7. Oh, Waktu raya tapi Great Sword tetap mantap. hias warna merah. Great Sword tetap mantap. Okay, buat sini kau. Ambil kau. Terus naik sampai atas. Ya Allah, mak dia pula ada kat atas ni ha. Mak dia tak ada masuk dalam kan. Pintu kecil tu kan. Pintu kecil kan. Mak dia tak ada naik. Ya. Mantap, sekarang sama dia tahan 3 hit sebelum meninggal. Ya, aku nak ambil item ni. Dia tak kacau kan. Oh! Babi. Game ni tak sah bodoh kalau ada jump scare. Pakai Holy Magic sebab bank tak suci. Ya Allah. Apa benda tu? Tak ada aku kena jump scare siap. Babi. Otak campak siap aku. Oh! Kenapa terjun? Ya Allah, engkau pada lagi. Babi dia ni Great Sword. Otak dia. Beng buat apa sampai satu kampung kejar ni? Manalah aku tahu. Peduli dengan mission and enemy lain dulu. Atas Beng. Beng kena faham atas. Faham. Kau berat Sung Nizam. Bodoh lah, aku tak suka. Buat burung goreng je Beng. Aku selamat kali ni. Aku tak tahu ikut kiri kanan. Bodoh, tepi. Bagi aku Grace, tolong please. Grace. Zam, tak tu schedule 3. Okay. Babi one hit sial. Otak kau batuknya. Batuknya. One shot lagi. Otak dia pun ada. Mana yang menangis tu? TI Beng. Aku menangis betul babi. Ready nak menari. Okay, Grace. Babi, kenapa kau ikut aku? Kenapa kau gerakkan macam Sekiro, babi? Dia punya enemy movement macam Sekiro.